Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Hello. Hai, siapa tu? Saya Zizo. Zizo, Ya, a.k.a. Anglers Creek. Angle apa? Anglers Creek. Oh, okey. Jadi, pengalaman anda tentang apa ni? Pengalaman saya tentang masa tu saya dalam perkhidmatan negara. Oh, ini tahun bila tu? Lama tahun 87. Ini NS, CD, Army, Polis macam mana? Dia serah CD. Dan pengalaman anda macam mana ni? Silakan. Pengalaman saya masa tu saya tengah on the way balik ke camp. Jadi saya sebelum tu saya terjumpa satu sempat seorang lelaki perempuan itulah. Dia cakap saya dekat camp saya tu hati-hati sebab dia kata ada seorang penghuni yang dia kata orang bergelar nenek Ini anda katakan tempat lama lah tempat lama kat dalam bahan itu. Waktu tu CDA belum wujud lah? Belum. Silakan. Jadi saya pun dengar lah. Saya ingat dia sekadar nak takut-takutkan kita dia. Jadi masa tu lah kita pun dah balik kat camp semua. Jadi belum nak mungkin kita kat luar macam burau-burau lah. Jadi itu masa malam ni tu saya nak tidur. Saya masa tu waktu tu hujan masa saya ke air lah. Masa saya nak ke air tu macam abang kecil, saya tengah tengok hujan lebat sangat kat luar tu. Jadi saya menang ke bawah lah. Saya tengok ada pokok pisang. Pokok pisang tu yang peliknya tu angin macam meniup ke hala ke kiri, tapi pokok pisang tu ke kanan. Ya, ada yang berlindung kat bawah pokok pisang tu. Jadi saya pun juga saya cakap kenapa pokok ni ke sana kan, ke kanan tak ke kiri. Jadi saya pun buat bodoh je lah. Jadi saya pun masuk balik ke tempat tidur saya. Saya pun baring. Masa tengah baring tu, ini saya bukan buat cerita tapi ini kenyataan yang saya rasakan lah. Saya rasa dari tangan yang sedang memegang macam dekat tulang belakang saya. Jadi saya ingat ini mungkin dalam hati saya ni jantung saya dah macam motor budak-budak lah. Dekat benda apa yang memegang belakang saya ni kan. Belakang. Jadi saya dengan cekakan hati ni, tangan saya ni genggam tangan dia. Tangan saya cakap dia rasa macam tangan berbulu-bulu. Jadi saya cakap apa benda ni kan. Saya ingat mungkin kawan saya cuba sabut saya, tapi tak mungkin lah. Saya rasa saya semua dah tidur. Masa tu mungkin saya rasa terjadi dalam masa pukul 2-3 pagi dia. Jadi tangan saya ni meraba tangan dia tu kan. Saya ingat mungkin orang lah saya cuba beri. Saya cuba genggam tangan dia tu, saya rasa tangan sampai setengah je. Masa setengah tu kan saya terus macam ini bukan main-main lah. Ni saya rasa tak ada apa benda. Jadi saya tulis benda dah hilang. Jadi saya rasa ini satu pengalaman yang saya tak lupakan lah. Ini kalau dulu di pusat latihan civil defence yang lama lah, sekarang dah tak wujud lagi tempat tu Jadi pernah saya dengar cerita mengatakan di satu blok tempat tinggal ni lah, dormitory ni, tingkat atas sekali tu dilarang masuk sebab tertentu. Ada pernah dengar kisah tu tak? Ini boleh jelaskan apakah sebenarnya yang berlaku di blok tu, kenapa tak dibenarkan naik atas tu? Saya dengar desas-desus daripada Platoon Charlie Platoon Charlie mengatakan pada kita orang ceritakan mereka pernah nampak bola api. Satu.
Dan yang kedua, ada kes budak NS bunuh diri kat situ. Tidak boleh terima latihan yang itu kan. Yang berat tu lah. Dengan gitulah. Jadi yang di tingkat atas tu memang sejarahnya memang tak dibenarkan masuk atas sebab-sebab mistik lah, macam tu lah. Itulah. Terima kasih ya. Baik, itu dah pendengar kita berkongsi ya. Jadi anda mungkin yang menjalani perkhidmatan negara, civil defence lah, pernah berlatih di civil defence lama. Ada sebuah blok yang lama, tingkat paling atas dikatakan dikunci pagar, tidak dibenarkan naik ke atas. Dan kenapa agaknya, mungkin penjelasan dari rakan kita tadi. Dan sebentar nanti akan saya kembali